As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hari keempat ni adalah hari yang paling rileks bagi kita orang. Sebab perjalanan yang pendek daripada kem Kundang ni hanya menuju ke kem Teku. Okey, yang ni jelas nampaknya. Ni rasanya memang tapak rusa. Kalau betul lah. Okay. Dia memang menyusur tepi sungai ni. Nampaknya kat sini macam dia main-main ni nampak. Wah ni mungkin dia ada berak, ada kencing dia ni kot. Banyak tabuan ni dengan lalat kelulut sini. Memang enjoy pagi ni. Banyak masa kita spend untuk sarapan, berjalan-jalan lagi tepi sungai, tengok air, main air, mandi, colok buah kundang lagi, sambung makan buah kundang hari ni. Hasil. Hasil mendulang hari ni. Okey, jadilah ni 916. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari keempat hari ni kita daripada kem Kundang ni. Kem Kundang atau dikenali sebagai kem Crossing 4. Daripada Putih menghala ke Teku. So hari ni kita daripada kem Kundang ni menuju ke Teku. Kenapa kita orang panggil kem Kundang? Sebabnya kem ni betul-betul ada sebiji sebatang pokok kundang ni. Kebetulan time kita orang datang ni buah memang lebat. Atas tu oren-oren kuning. Okey, 11:25 sekarang. Kita lag-lag je. Menghala ke Teku. Ada 2 sungai lagi untuk kita cross. Sungai yang besar insya-Allah. Kat sini boleh tahan juga lebah, kelulut banyak. Mengerumuni aku. Dia suka kot peluh aku ni. Okey, bye-bye. Kem Kundang ataupun kem Crossing 4. Kita menuju ke Teku. Bismillah. Okey, daripada kem Crossing 4 nak ke Teku ni all the way memang jalan dia agak bahaya lah. Sebab tepi-tepi lereng, berbatu-batu, berlumut ni. Itu dan banyak tepi sungai. Tapi view cantik lah. Track dia. Ni ada anak sungai lagi. Boleh nak minum, tak nak minum. Laju ini air dah surut. Mana air besar? Kata ni baik ni ya. So dekat sini kita ada 2 option. Sama ada nak melintas dekat sini, air dalam sikit tapi arus dia perlahan. Satu option lagi, terus lagi jalan ke depan, cross kat depan, air dia cetek sikit tapi deras. So kita orang decide tadi kita nak melintas kat sini je. InsyaAllah, bismillah. Ini air paras tadi mula-mula lutut, peha. Dah ada satu tempat sampai ke perut. Ni dah dekat peha. Arus aras peha pula. Lepas tu kita melintasi Sungai Pahak, Sungai Tahan. Ini tapak. Ni lagi dia. Mau. Ni Pak Belang ni. Ni besar ni. Kau tengok berapa besar tapak. Okay, tu tangan Wan. Tangan Wan dah macam bapak orang. Tengok bayangkan dia. Kalau gitu
So mana tu? Sungai yang kedua untuk hari ni. Kita melintas sungai. Ni air laju ni tahan. Bismillah. Bismillah. Oh, laju air dia. Tapi kat sini boleh nampak dasar dia tu nampak. So aku confident sikit lah. Pijak dekat mana tempat yang ada pasir. Alhamdulillah. Dah slow sikit sini. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah lepas. Okey, alhamdulillah. Selesai melepasi sungai ni. Kita relax sekejap sikit. Lepas ni ada satu lagi sungai. Sungai yang sebelum sampai ke Kem Teku. Kita take fire minum air sini. Dua belas 24 sekarang. Jom kita nak meneruskan lagi perjalanan daripada sungai ni. Bismillah. Okay, kita jumpa anak sungai. Anak sungai kat sini aku nak minum. Kat sini pernah ada kisah. Tam kata dia pernah terserempak dengan Maybank kat sini. Maybank tengah minum air. Bismillah. Minum. Okay, kita cross lagi sungai kat sini. Jalan dia kalau tak asal, kita kena melering tepi bukit ni. Menyusur betul-betul tepi sungai je semua. Tapi jalan dia jauh. Hari ni guide bawa kita potong sini. Lepas tu potong sana sebelah. Satu sungai Teku lagi lah. Kat sini mudah sikit jalan dia, dia kata. Jom kita jalan. Bismillah. Okey, kita dah menyeberangi sungai di sebelah sini semua. Kita sambung lagi berjalan. Ada dua sungai, dua lintasan lagi depan. Kita lalu tepi sungai sebelah sini pula. Sekarang kita lalu tepi-tepi sungai ni. Batu ni lah. Okay, take fire juga kat sini. Kat back. Kat seberang sana ada satu punca air. Air akar nama dia. Sebab dia atas dia tak ada sungai, tak ada apa. Macam daripada akar pokok dia ada keluar mata air. So siapa kat sini nak pergi ambil, pergi seberang sana. Sekejap lagi aku pergi. Jom nanti aku tunjuk kau tengok. Okay, bawa botol kosong ke seberang sana. Nampak dia orang dah start ambil air. Jom. Siapa yang nak try, okay, dia orang melintas ke sini. So kita sampai sini, jom. Kita tengok air nakar dia macam mana. Okay, ni dia. Kalau kau nampak ada laluan air ni, dia daripada sini. Sebab atas ni macam tak ada sungai, tak ada apa. Kosong. So dia daripada macam akar-akar pokok ni. Mineral lah, mineral water. Okay, ni dia air dia. Jom. Tunjuk kau. Kan? Nampak orang tadi tak ada. Ni air ni kita minum kat gedung. Wow, cuaca gelap ni.
Dia keluar daripada ni lah, akar pokok tu kan nampak. Sini je lah. Atas ni tak ada apa-apa, kayu-kayu dengan pokok je kat atas. Cross sini lah. Kita kena tebing. ambil back bawa sini. Okey, dah settle ambil air akar seberang sana tadi tu. Pikul beg semula, terus berjalan menyusuri sungai. InsyaAllah, bismillah. Dekat area sini dalam. Lepas tu terus naik batu ni. Sekejap kat sini. Lalu tepi lereng ni, batu macam ni. Terus lagi menyusur sungai. Sambung lagi berjalan menyusuri tepi sungai. Daripada sini kita nak melintasi sungai. Kalau tengokkan arus boleh tahan kuat ni. Tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah melepasi sungai. Lintasan sungai dah. Kita nak masuk balik ke on track sana, jom. Inilah rupa track selepas daripada lintasan sungai tadi. Kita sampai di inilah dia sebenarnya air terjun akar. Kau boleh nampak kan, tu air terjun dia, air terjun akar. Ngam, ada titi, kayu warna hijau, air terjun akar. Bawah ni ada kolam. Cantik. Subhanallah. Okey, lepas daripada air terjun akar tadi tu, kat sini ada lubuk. Besar tu lubuk ni. Daripada sana sampai ke sini semua lubuk. Oh, dalam. Tu kat sini ada anak ikan. Anak ikan pula. Anak sungai. Anak sungai mengalir lalu masuk ke sungai ni. Sampai ke lubuk ni. Kem Teku dia tak jauh daripada sini. Terus depan dalam 20 minit atau 30 minit perjalanan. Ada satu sungai lah kena cross. Lepas sungai tu je Kem Teku lah tu dia. Okay, jom nanti kita sambung jalan. Kita nak minum air dulu kat sini, rehat jap. Inilah dia persimpangan dua sungai. Ini dia Sungai Tahan, yang sana tu Sungai Teku. So Kem Teku depan sana sikit je. Okey, Kem Teku. Sampai kita kat Kem Teku. Pukul 2 tadi sampai. Saya nak set up kemah, mandi, masak.
So hari ni perjalanan yang paling pendek lah daripada Camp Crossing 4, Camp Kundang menuju ke Teku, 3 km je. Tu yang kita orang lag-lag tadi. Pukul 11 bergerak. Inilah dia rupa Camp Teku. Trademark dia, ada pokok tu yang ada signboard dia dengan pokok buluh rendang ni. So kita dah siap acak kemah. Sungai dia depan ni je. Nampaknya hari ni sungai dia macam cetek sikit, air kurang. Hayya 'ala salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okay, dah malam hari keempat ni. Dalam pukul 9 ni, tadi kita dah settle awal, makan, solat. Dekat atas tu dah bunyi buruh berdentum dah. Kita orang risau memang hujan malam ni, awal malam ni. Pukul 9 ni nak tidur dah. Jumpa esok. Sebab esok nak shoot daripada Teku ke tangga 15. Oh, lepak. Kita kumpul tenaga dulu, tidur awal malam ni. Okay, bye. Okay, selamat pagi. Pukul 4.30 pagi sekarang ni. Hari kelima. Bangun awal nak kemas. Sebab kita hari ni nak shoot sampai ke tangga 15 daripada Teku. Harap-harap semua okey lah. Okay, by the way, memang betul lah hujan malam tadi. Ni pun sekarang ni masih hujan lagi. Rintik-rintik kat luar tu. Terasa malas gila kalau nak kemas time hujan-hujan. Aduh. Tapi nak tak nak, kena jugalah start. Sebabnya tu lah jauh perjalanan hari ni. InsyaAllah minta Allah mudahkan. Okay, sarapan pagi aku hari ni masak spaghetti segera dengan air kopi. Kopi 3 in 1. Ni lah spaghetti segera masak ni. Okay, jom makan dulu sebelum aku nak siap-siap mandi solat subuh ni. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okay, sekarang pukul 7.28 pagi dekat Camp Teku. Masing-masing dah siap mengemas ni. Tunggu masa untuk lancar je. Okay, sekejap lagi kita minta imam satu kita ni baca doa sebelum bergerak. Okay, Wan Right. Okay. Aku rasa dalam 10 minit lagi kot kita boleh bergerak. Okay, hari ni sepatutnya semalam Teku kita pergi ke Gedong kalau ikut itinerary asal daripada Gogo lah. Tapi on track hari tu kita dah decide, kita dah ada bincang, kita akan extend 1 hari. Maknanya semalam hari keempat kita sampai ke Teku je. So hari ni hari kelima. Sepatutnya Teku sampai ke Gedong, tapi mungkin ada perubahan perancangan lah. Sebab kita orang dah tahu pace grup kita semua macam mana. Jadi hari ni kita target daripada Teku nak ke tangga 15, nak tidur tangga 15. Okay, tempat yang jarang ada orang tidur lah. Tapi kita tengok dulu lah sampai ke Pangkil nanti pukul berapa. Okey, standard dekat Teku, sesi menimbang. Kita tengok berapa berat dah kurang. Okay, buat. Go. 15.8. Okey, kilo pula. Aku punya pula. Belas 8.
16 20 20 19.9. Kau ada siap air kan? Ada. Tapi aku Ha? Air dah penuh. Pep belum? Patrick Dah. Fahmi. Fahmi pula. 16. Wah, ringan. 16. Kau pun 16 tak? Okey, 16. Okay, Den pula. Tangki air tu. Ini tanker ni, tanker. Air banyak air. Tanker ni mesti 20 ni lagi. $18.5 18.5. 19 19.2 3.2. Okay, kita tengok Patrick pula. Ni paling berat ni. Tanker kita ni. Benda ni nak bawa ni. Brother back. 19. Tu 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika limatillahi tamat min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah kekuatan kepada kami, Kau berilah kesihatan kepada kami, Kau berilah keberkatan dan rahmat-Mu kepada kami pada hari ini dan hari-hari yang mendatang, ya Allah. Kau mudahkanlah urusan pendakian kami pada hari ini sehingga selesai, ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang sakit, Kau sembuhkanlah, ya Allah. Jika di kalangan kami ada yang lemah, Kau berilah kekuatan kepada kami, ya Allah. Memudahkanlah urusan pendakian kami pada hari ini sehingga selesai, ya Allah. Kau berilah kekuatan kepada seluruh ahli kumpulan kami, ya Allah, supaya kami dapat bersama-sama mendaki dengan lancar pada hari ini dan hari-hari yang mendatang sehingga selesai, ya Allah. Jika ada sebarang ancaman daripada makhluk-makhluk-Mu yang lain, Kau lindungilah kami, ya Allah. Jadikanlah mereka aman buat kami sekalian, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Pikul back. Kita gerak. Okey, pukul 7.50 sekarang. So, masing-masing dah siap. Kita nak lancar masuk ke jalan on track. Kalau boleh lepaskan penyengat sebelum penyengat puan aku kadang tak nampak puan. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya Allah mudahkan jalan kami ni. Amin. Okey, daripada Teku kita nak menuju ke tanggal 15 hari ni. Bismillah. Okey, kita dah sampai di persimpangan daripada camp Teku tadi. Allahu Akbar. Okey. Ni kalau ke kanan adalah simpang nak pergi ke 4 Step Waterfall. Nak pergi ke gedung tanggal 15, ini jalan dia. Okey. Simpangan ni. Bye bye Waterfall. InsyaAllah bila masa ada rezeki kita jumpa lagi 4 Step Waterfall. See you when I see you. Okay, bye. Jom. Kita nak bergerak. Guide pesan tadi, daripada simpang ni dalam masa 5 minit, kalau boleh jalan jangan kena dengan daun-daun kat tepi-tepi ni. Sebabnya ada sarang penyengat, angkut-angkut dia kata. So jalan as clean as you can. Okay, bismillah. Memang start daripada simpang ke 4 Step Waterfall tadi, naik ni memang straight memacak berterusan. Hari ni memang hari yang boleh kata hari yang sukar lah, sebabnya daripada camp Teku tu elevation dia 180. Kita nak menuju ke tangga 15, elevation dia lebih kurang 1700. So kau bayangkan lah, dah lebih daripada
1500 elevation kita nak mendaki hari ni. Lapan setengah, baru 35 minit kita berjalan. Memang non-stop lah pacak dia. Ni pun tak habis lagi atas tu. Memang 8.39 sekarang. Lepas kita take 5, take 7 sebenarnya, 7 minit. Kita nak sambung lagi berjalan ke atas. Memang pagi ni memacak je kita punya kerja, tak ada lain lah. Bismillah. Okey, baru kita sampai. Ni dah kawasan pematang di sini. Kiri kanan curam. Okey, baru ada rasa mendata sikit kat sini. Okey, betul lah kat kawasan pematang tadi aku baru je cakap kat sini ada kamera perhilitan. Baru lagi kamera ni, kiri kanan ni. Ya. Apa dia tulis pakai marker warna hitam, tak nampak. Okey. Kamera. Bye bye. See you when I see you. Sambung jalan lagi pagi ni. Okey. Betul-betul lepas kamera tadi tu, kita dah sampai ke Bukit Teku. Inilah dia, puncak Bukit Teku. So biasanya kalau dah puncak, lepas ni kita akan turun balik. Turun naik balik hari ni. Ada taik binatang apa tadi, warna hitam. On track. Lebih kurang sejam lepas daripada puncak Bukit Teku tadi. Sambung memacak lagi. Kat sini ada lagi lah. Track ni ada marking lagi, plastik hitam putih ni. You know. Tapi jarak dia jauh-jauh sikit lah. 9.35. Kat sini baru nampak mendata sikit. So aku nak take 5 je kat sini, nak minum air. Sebab daripada tadi belum minum air lagi. Nak minum sekejap. 9.50 pagi sekarang. Lepas kita berehat 10 minit di sini, sambung berjalan lagi. Allah Akbar. Tersadung sakut. Tunggul pula sakit kaki aku. Sekarang ni elevation lebih kurang dalam 600 meter. So kita dah naik lebih kurang 400 dah. 400 lebih sikit dah daripada camp Teku tadi. Ada pokok balak tombang pecah dekat sini, nampak ni. Cantik tengok dari sini. Dalam dia tu kosong. Lepas tu kulit dia pecah 4. Sambung lagi jalan. Daripada Teku nak mengalir ke Pangkin ni, on track dia sepanjang ni banyak nyamuk. Aku rasa nak dengar kat telinga sakit hati aku. Dekat Teku pula camp dia banyak agas. Kena standby lah. Kalau bulan 5, bulan 6 camp Teku tu penuh dengan lebah. Tapi kali ni lebah macam tak ada, cuma agas lah banyak. Bila jalan kat depan ni aku kerja nak menyapu muka je. Sebabnya banyak langgar sawang sarang labah-labah. Sambung jalan lagi. Bismillah. Kebetulan ada semut melintas kat tengah jalan highway dia. So cara aku jumpa semut macam ni, aku bagi salam pada dia. Kita doakan dia dan moga-moga dia jawab salam aku, doakan aku balik supaya sejahtera pada hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Lagi satu, style dia kalau semut biasanya kita jumpa dia memang akan cross jalan. Dia kalau apa serangga yang hari pertama tu, apa nama dia tu, itu biasanya kalau dia ikut sekali kat track ni dia jalan macam tu memang kadang-kadang tak dapat nak elak lah. Memang terpijak. Yang ni lagi sekumpulan semut lagi melintas jalan. Jom jalan sambung.
Ada marking pada pokok. Ni sesuatu yang tak elok. Apa dia tulis tu? Sani 224. Jagung. Apa jagung nak tulis kat pokok lah. Apa lagi ni? Napar. Apa benda ni dah. Banyak lah. Dia toreh pokok tu. Sakit pokok tu. 10.50 sekarang. Masih lagi dalam perjalanan daripada Bukit Teku menuju ke Pangkin. Oh, pacak dia tak habis-habis. Serius penat. Kita nak rehat dulu kat sini. Aku nak turun beg. Aku nak sapu Vaseline kat kaki jap. Sebab dah mula terpedih kaki. Okay, take 5 dulu kat sini. Aku nak sapu Vaseline jap dekat kaki. Sebab macam dah rasa panas sikit. Sebab pakai stokin basah. So, hari ni track kering. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillah. Oh, bau rasa angin. 8,000 kaki. 8,000 kaki. 800 700. Tami, kau nya berapa? 767. Ha? 767. Ha, 765. Dah sama balik. Tapi jarak jauh lah. Tak silap aku Pangkin tu 900 tau. Lepas tu dia shoot sampai 1,200. Air ni trip ni aku bawa 2. Memang plan aku track daripada Teku nak ke tanggal 15 ni lah. Inilah aku punya energy booster, gula segera untuk aku. Aku nak minum satu. Bismillahirrahmanirrahim. Air tenaga. Ya Allah Akbar. Tenaga. Aku masih tu nak marah kau bawa benda-benda ni. Tapi bila dah ada ni, apa pula? Patut Big 3. Kau ada 2 Big 3 Big 3 ring. Ni satu memang aku nak minum Teku ke gedung plannya. Lepas tu satu simpan kat pujak. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Mana banyak kita datang lagi kan. Pakai jam aku. Rasa. At least aku tahu aku. Oh, ya Allah, ni dah perancangan awal ni dah sebut tu sebab tu. Maknanya Okay, sekarang pukul 11.20 daripada tempat yang kita rehat tadi ni. Rehat 15 minit lebih kurang. Sekarang kita nak jalan balik sambung menuju ke Pangkin. Bismillah. Pukul 11.40 sekarang. Sekarang ni elevation 865 macam tu. Dia sampai dekat campsite apa tak tahu ni. Tapi ini bukan Pangkin lagi. Jom kita terus lagi jalan menuju ke Pangkin. Sekarang baru rasa berangin sikit bila elevation dah 8,000 lebih ni. 8,000 lebih pula, 800 lebih. Sekali nampak jalan mendatar macam ni. Aduh, seronok rasa. Nak menuju ke Pangkin ni, nampak ni tali baru je pasang ni. Belum nampak ada kesan kotor lagi. Tali hijau ni. Lepas daripada tali hijau naik tadi tu, kat sini ada kawasan. Nampak ni macam bersih je kan. Sikit. Sini pun lagi macam bersih. Tapi pada aku lah, kalau tak betul, maafkan dan betulkan aku. Tapi aku rasa sebab dia ni kawasan burung. Dia mungkin dia berkepak kat sini kan untuk mengawan ke apa tak tahu. Nampak ni, nampak ada bulu burung. Ni lagi satu bulu besar ni. Burung apa tak tahu. Cantik bulu dia. Okay, ni dalam dia. Besar ni bulu burung ni. Masya Allah cantik. Tu ada yang kecil sikit. Okay, kita biarlah tinggal kat sini. Biarkan orang belakang pun akan nampak. Okay. Okay, jom jalan terus. Bismillah. Lepas daripada tempat aku jumpa bulu burung tadi, sini ada lagi penemuan. Okay, dekat pokok ni ada cakaran. Tahu lah cakar binatang apa ni. Beruang rasanya. Ada 3 kuku ni.
Ni. Okey. Padahal pokok ni separuh je tu. Dah patah. Dia main cakap kat sini. Jom. Saja je sebenarnya aku berhenti jap curi angin sebab penat mendaki ni daripada tadi. Jom sambung lagi berjalan. Naik memacak tak berhenti. Tepi tebing ni dalam. Tapi depan tu ada belanja sikit view. Boleh curi angin kat sini. Jauh lagi perjalanan. Kita terus. 12.29 sekarang. Kita masih belum sampai kat Pangkin lagi. Duduk je kat sini. Water break. 12.41 sekarang. Kita berada di elevation 1072. Ada lagi lebih kurang dalam 200 meter lagi elevation nak sampai ke Camp Pangkin. Jom kita jalan. Slow-slow. Bismillah. Memang memacak ya sepanjang hari ni. Daripada bawah tadi naik atas ni ingat kita dah sampai ke puncak dah. Tapi baru sampai kat lereng-lereng ni. Pokok-pokok macam ni. Tepi tebing bahaya. Bawah ni tebing sebelah kiri. Awan banyak. So tutup kalau tak ada juga lah nampak view kat sini cantik. Tak ada kita terus lagi jalan. Turun lagi tu. Lepas tu nanti naik semula. Allahuakbar. Okay, kat sini ada sign. Ada marking lagi. Gunung Tahan warna kuning ni. Gunung Tahan ke sana. Ya, sambung turun. Track dia ada start lah. Batu-batu licin macam ni. Batu dengan berlumut. Macak lagi. Kebetulan ada tupai kat atas tu. Nampak tu ekor dia. Tu. Dia lari. Tu. Ada tupai. Tapi jalan dia. Tengok nak naik. Ya Allah. Macak. Jom. Tak jalan, tak gerak. Tak gerak, tak naik. Kita jom. Melalui lurah lopak air. Lepas naik daripada lopak air tadi tu dapat trek macam ni, landai seronok gila rasanya. Allah. Okay, lepas daripada trek landai tadi tu dia ada turun sikit, lepas tu naik balik ke depan sana. Okay, ini yang aku difahamkan, pokok palm jenis ni hanya ada dekat trek Kuala ke puncak ni. Ini apa yang guide sebelum ni bagi tahu aku lah. Tapi kalau ada tempat lain, minta maaf, bagi tahulah aku. Cantik lah trek ni, macam ni. Dah sejuk-sejuk. Lepas daripada yang ada pokok palm banyak tadi tu, kat sini dah ada tulis ada signal. Nak test sekejap lah. Take file dulu sekejap kat sini. Try call. Boleh dapat tak? Phone aku tak percaya. Tak ada tu. Ya. Masih belum sampai lagi ya. Terasa jauh betul sampai ke Pangkin ni. Tapi track dia macam ni lah. Berlumut. Sepanjang jalan ni mendaki pacak ya. Jom naik lagi.
Hijau. Hijau mata hitamku. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai kita di Kem Pangkin. Tepat jam 1.30 sekarang ni. 1.30 tengah hari. Inilah dia Kem Pangkin. Allahu Akbar. Okay, Kem Pangkin berketinggian 1265, lebih kurang lah. So kat sini kalau ikutkan ada signal, boleh call kat sini. Nanti kejap kita cuba. Okay, inilah dia keadaan Kem Pangkin. Alright dah, aku nak relax dulu, nak tidur sekejap. Nap dulu sementara tunggu orang yang belakang sampai. Sementara menunggu ni makan tengah hari aku. Rasa nasi goreng tapi dia bukan nasi sebenarnya. Ini adalah macam mie juga. Pakai beras, tepung beras. Akhirnya cukup 5 orang kat sini pukul 3.30 petang. Dari relax jap tunggu Boleh, yang belakang sampai. dapat, Baru masih kita decide. try. Kita tunggu keputusan diorang macam mana. Terus ke, duduk sini ke, tak tahu lagi lah. Okay, water point. Water point Kem Pangkin ni. Jom kita nak pergi ambil water point. Kat bawah. Sebelum ni aku sampai sini lalu je. Tak pernah pergi water point dia. Teruja juga nak tengok macam mana. Jom pergi turun. Water point dia boleh tahan lah juga jauh ni. 5 minit jalan belum sampai lagi. Okay, Alhamdulillah sampai juga kita ke water point dia. Dalam 10 minit lah turun daripada Kem Pangkin tadi. Gini rupa dia. Laju sikit lah kalau nak compare ke dekat Kem V sana. Air akor. Tongkat Ali. Okay, inilah dia punca air dekat Kem Pangkin. Walaupun rupa dia nampak macam air teh, tapi rasa dia natural. Tak ada rasa pun, rasa macam mineral. Kita orang letak daun tu biar dia senang jadi pipe. Ni tak bawa buah ni Din. 21.3, 21.2. Okey. Sikit je. Okey. 21.2. Okey. Okay, 5.30 petang daripada Kem Pangkin. Kita nak start bergerak menuju ke Kem Tangga 15. Okay, naik atas jom. Bismillah. Okay, tengok dulu dah mula dah. Tali ada 1, 2, 3, 4, 5 tali. Nak memacak sampai ke atas ni. Okay. Dan untuk pengetahuan, daripada Kem Pangkin ni, nak sampai ke tangga 15 tak ada air. Jadi sebab kita nak tidur tangga 15 malam ni, kita kena ambil air siap-siap daripada water point Kem Pangkin ni untuk malam ni dan kegunaan untuk esok pagi. Ya, jom aku nak panjat ni. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Sakit mata memandang, sakit lagi kaki dan tangan yang memanjat.
Setengah jam dah saya berjalan ni. Tak berhenti. Belum lepas lagi. Pacak macam ni. Tapi track dia cantik lah. Serius cantik. Macam ni. Tengok. Ni dah tak ada batu-batu dengan tali-tali macam tadi. Tahan lagi lah. Sekarang pukul 6 tepat. Baru setengah jam lah betul lah. Daripada bawah tadi sampai sini ni baru habis memacak yang bukit-bukit tadi. Ni baru dekat sini ada view sikit. Okey lah. Aku nak lepas bed dulu sekejap. Sakit bahu dah. Bawa air lebih sikit. Sebab kat atas tak ada air. So pikul air daripada Camp Pangkin tadi. Last water point. So malam ni tak ada air. Esok pagi pun tak ada air. Kat gedung esok baru ada air. Okey, daripada Pangkin atas ni sekarang pukul 6.25. Okey, aku nak gerak menuju ke campsite tangga 15. Bismillah. Jalan. Daripada Pangkin atas tadi tu nak ke tangga 15, track dia lebih kurang lah macam ni. Tadi menurun, lepas tu ni dah start menaik balik. Okey, aku dah jumpa dah Teh Gunung. Baru nampak dia, baru perasan. Teh Gunung Tahan. Kalau korang ingat lah, video sebelum ni aku pernah share. Sedaun je ni boleh buat air rebus. Bau dia unik, special. Jom sambung jalan lagi. Okey, dah sampai ke atas ni, tempat yang mendatar sikit ni. Kat sini ada viewpoint depan ni. Nice. Ini teku tak silap aku. Bukannya. Okey. Alright. Pukul apa sekarang, Wan? 6.35. 6.35. Maksudnya 10 minit lah daripada Pangkin atas tadi. Nak sampai ke Kau tak nak? viewpoint ni. Okay, jom kita sambung lagi jalan. Bismillah. Dah. Cantik lah view ni. Track ni. Sebab dia ada mosi yang warna putih-putih kat tepi ni. Dengan pokok-pokok bonsai kiri kanan. Okey, kat sini nampak sikit jelas puncak tu. Itulah kot tangga 15 rasanya. Ngam sampai yang dekat viewpoint sini. Baru kita sampai kat track ni. First tangga yang kita jumpa. Itulah dia. Sebelum kita sampai ke campsite tangga 15. Kau tengok betapa curamnya tangga ni. Satu lagi viewpoint sebelum sampai ke tangga 15 ni. Subhanallah, cantik. So dekat sini baru terasa tiupan angin. Dia punya sejuk tu. Jalan. Ini dia track yang Masya Allah cantik. Okay, ni ada bunga pink lagi tadi. Bila dekat batu-batu macam ni, teringat aku dengan Tok Nenek. Tapi tak boleh challenge sini lah. Tahan mestilah champion. Kalau tadi putih, ni hijau semua. Dia punya rumpai-rumpai kat tepi ni.
By the way, sekarang dah pukul 7.10 minit. Kita masih belum sampai lagi di campsite tangga 15. Masih berjalan. Oh lama, nice. Angin bertiup sedap. Sepoi-sepoi bahasa. Okay, sekarang dah pukul 7.30. Hari dah mula gelap. Nak kena standby headlamp masing-masing. Okay, daripada tadi lalu tepi-tepian view semua. Sekarang ni dah lalu dalam apa boleh kata pematang, tapi pokok kiri kanan agak tinggi menutupi, so tambah gelap ni. Okay. On the way ni dah waktu maghrib. Sebelum sampai ke tangga 15, ngam-ngam kat sini aku nampak ada satu batu permata cantik. Tengok. Nampak? Oh, berkilat dia. Berkilat dia. Okey, biar dia situ. Okey. Dah waktu maghrib nampaknya. Kita stop dulu kat sini lah. Azan maghrib dulu. Sebelum nanti kita sambung pergi jalan. Sementara tunggu maghrib ni, aku nak tukar bateri headlamp sekejap. Sebab headlamp aku dah nak habis bateri dia. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okay, pukul 7.45 sekarang. Lepas azan, take 5 sekejap tadi rehat. Sementara nak tunggu Udin dengan Patrick, tapi diorang belum sampai lagi. So kita orang decide untuk gerak je lah dulu jalan. Okay, bismillah. Okay, ni tadi aku tunjuk batu dia dan nampak bercahaya. Tolong lampu tak ni? Ada lagi memacak ni sikit atas ke tangga. Okay, Alhamdulillah pukul 7.52 sekarang. Aku rasa ni kita dah sampai. Betul lah, tak salah. Ni dia tangga 15 campsite. Okay, sepatutnya kat sini ada line lah. Okay, ni jalan laluan kita untuk esok ke Gedong, ke puncak. Campsite dia kat belakang, kat atas. Okay, jom kita tengok campsite dulu. View esok kita boleh layan lagi, InsyaAllah. Bismillah. Okay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Alhamdulillah. Okay, inilah dia campsite tangga 15. Masya-Allah, subhanallah. First time kita nak tidur sini. Seperti yang guide bagi tahu, memang jarang gila ada orang tidur sini. Campsite tangga 15 ni. Okay, so inilah dia tapak campsite dia. Belakang tu view, sebelah sini. Okay, kalau daripada viewpoint yang dekat ada signal tadi tu view sebelah sana pula. Kiri kanan kau boleh tengok. Esok pagi lah. Sekarang kita nak set up kemah dulu. Sementara tunggu yang lain nak belakang semua sampai. Rehat dulu sekejap. Okay, tengok jap. Aku nak tengok air yang bawa dari 8 liter tu dalam bekas tu okey ke tak, dia bertahan ke tak.
Ni aku punya sampah. Masuk 2. Aku punya periuk. Malang aku tunjuk sekali lah apa yang aku bawa ni spaghetti, tali, tisu, torchlight, emergency. Situ lapang tak? Ini prayer mat. Tak Wan, sini je, sini paling ni. Terus sini je. Ini Patrick punya barang ni semalam sebenarnya. Dia boleh nak buang kat bawah. Gila pun nak buang kontrak. Benda ni pun dia bawa. Berat. Ni aku punya ground. Nak pakai. Okay. Aku punya stove dapur. Fire maple. Gas dia. Power bank. Power bank lagi satu. Ni kabel. Charger. Letih. Ni air emergency. Biar dalam je lah. Ni jadi. Air. Betul lah bocor. Kaki selamat. Dia dalam ni lagi. Kau punya bocor tak? Tak. Yang biru ni? Biru ni tak bocor. Cuma dia keluar kat sini lah tadi. Masuk lubang tu. Mungkin masuk beg aku. Sikit-sikit. Letak dulu kan. Itulah dia. Sebab dalam tu aku rasa mungkin terbuka kot, patah kot dia punya tu, tab dia tu. Basah. Aduh, habislah aku punya baju kering. Kita ada dry bag kan tu? Sekejap tengok Ni aku punya kemah. Tapi malam ni tak buka. Basah lencun. Tak, baju kering tak basah. Tapi dalam beg je lah. Basah lawan aku punya baju ni. Aduh, berat ini. Betul basah semua. Nombor dua. Masuk dry bag ni. Basah pula. Itulah. Oi. Akbar. Dah kurang lah daripada 8. Daripada 8 liter dah jadi berapa liter tu tinggal. 5 liter lah kot. Baju kering aku basah. Okay lah, dah. Tu dia. Nampak? Ada Apa ni? Cincurut ke? besar. Okay, sekarang waktu malam. Tadi kita orang dah sampai dalam 7.50. Sekarang ni dah siap-siap pakai baju sejuk semua. Sejuk rasa ni. Masak nasi. Malam ni kita makan nasi dengan lauk ritot. Lauk ready to eat je. Inilah rupa dia. Seorang member kat belakang tu. Kesejukan. Inilah experience kita tidur di camp tangga 15. Cuma campsite ni tadi macam aku tunjuk tadi tu ada Cik T. Jadi sampah dengan makanan kena simpan proper. Kalau tak kena kekah dengan dia malam ni. Tak makan Inilah makan malam kita. Nasi putih, ayam kari ritot dengan daging sambal ritot. Daging sambal special daripada Kak Fiza. Suasana makan malam berjamaah. Sebut tu apa? Ikan bilis. Ikan bilis daripada Linda sekali. Okay, bismillah. Sekarang dah pukul 11 malam. Dah lepas makan, dah lepas solat semua. Sebabkan campsite ni sempit. Untuk sebelah orang macam tak berapa nak cukup. So satu kemah 3 orang dia kongsi. Aku dengan Izwan malam ni kita nak try tidur luar dengan plastik sampah, dengan tilam angin, pakai selimut. Kita cuba malam kita tengok bintang sambil nak tidur.
Inilah cara dia. Selamat malam.